Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama aku lagi di video aku yang ke-7. Di mana dalam video ini aku akan kongsikan kepada kamu perkara yang perlu kamu lakukan kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan yang memberi manfaat kepada penonton kamu. Okey, kita teruskan kepada perkongsiannya. Okey, perkara seterusnya yang perlu kamu lakukan di pasal ke-7 inilah kamu kena menyediakan jadual konten kamu. Okey, ataupun jadual untuk kamu buat video nanti. Okey, kamu boleh bagikan kepada beberapa konten ataupun beberapa video kamu. Okey, contohnya seperti ini. Okey, kamu hari Isnin kamu buat tutorial. Okey, hari Isnin kamu buat tutorial. Lepas tu ini untuk satu minggu, okey, dalam masa satu minggu. Okey, yang pertama tadi contoh kamu ambil hari Isnin kamu buat tutorial saja. Jadi dalam hari itu kamu buat video berkaitan dengan tutorial, berkaitan dengan niche kamu. Okey, manakala di hari Rabu pula kamu kongsikan kesilapan biasa yang dilakukan oleh YouTuber baru. Dalam hari itu kamu buatlah video kamu berkaitan dengan kesilapan-kesilapan yang sentiasa dilakukan oleh YouTuber baru. Okey, di hari Jumaat pula kamu kongsikan tips si pantas bagaimana cara-cara kamu boleh menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan manfaat dekat YouTube ni. Kamu kongsikan tip-tip, okey, terpantas untuk mereka menuju ke arah itu. Okey, dan di hari yang ke-Ahad pula kamu buka video kamu untuk sesi soal jawab. Okey, kamu fokus ke video tu untuk penonton-penonton kamu dalam niche kamu menanyakan soalan-soalan berkaitan masalah mereka kepada kamu. Okey, mengapa kamu perlu melakukan perkara ini? Ini adalah untuk memastikan penonton kamu akan tahu apa yang mereka boleh jangkakan dalam video kamu ataupun dalam channel kamu. Okey, macam mana kalau kamu merasakan perkongsian aku ini dapat membantu menyelesaikan masalah kamu, jangan lupa kamu subscribe dan kamu follow. Apa yang penting ialah kamu share video aku ini kepada rakan-rakan kita yang keluar tu supaya mereka juga dapat mendapat manfaat daripada video aku ni. Okey, kalau kamu nak info yang lebih lanjut lagi, jangan lupa jumpa aku di video aku yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, bye-bye.